Jadi isu itulah antara sebabnya kalau kita cuba, walaupun dalam pelbagai insentif, contohnya kajian cuba menarik banyak MNC, HQ untuk berhijrah ke Malaysia dengan pelbagai insentif sebanyak cukai pendapatan pun kurang, cukai korporat pun kurang kan. Tapi mereka lebih bijak, mereka menilai. Kata kalau cukai pendapatan dan cukai personal atau individual tax tu, dia ada had dia 10 tahun ke 15 tahun. Kami nak lama. Tapi kalau di Singapura, dia memang itulah dia punya bisnes dia. Dia malah kerja dia memang tarik HQ Asia duduk di Singapura. Dia tu dengan cukai 17%, cukai individu pun rendah. Kita boleh kena as high as 30%, 30% kan. yes. Singapura paling tinggi 24% kan. Jurang dia 6%, tinggi ni. Banyak kan. Kalau kita tengok pun had cukai pun kita pun 2 juta dia 1 juta. 1 juta. 1 juta Sing. Maknanya 3 juta kita. Betul. Kan 3 juta lebih lah kan. Tapi itulah, dia memang kita lawan dengan Singapura dari segi cukai sebab dia punya strategi dia sendiri. Dan kalau boleh lah kita nak benda ni diperbaiki untuk kita menarik lebih ramai lagi hub-hub ataupun menjadikan Malaysia hub kepada, dan kita memang ada pun kajian, ada strategi seperti kita ada Johor Singapore Special Economic Zone, cukai special, corporate tax pun semua special kat situ lah. Mungkin Faiz nak tengok kot. Buka office dekat Johor. Kat Johor. Best juga. Kan mungkin nak masih tengok. Masih boleh makan mi Bandung tapi tak payah nak bayar cukai tinggi. Strategi